Sampai-sampai bilik, kita akan nampak mana mikrofon aku pun dah ke mana dah. Okay, pukul 1.32 kita dah sampai ke hotel seterusnya. Lepas balik Kundasang terus pergi hotel seterusnya. Sampai dah kat KK balik. 2 jam perjalanan daripada KK, daripada Kundasang nak pergi ke Kota Kinabalu balik. Inilah hotel seterusnya, itu Stanton Hotel. Hari tu kita duduk di Stanton City Hotel kan, ni Stanton Hotel saja. Saya duduk kat sini sebab saya tengok dia punya bangunan berkonsepkan macam ala-ala cantik Britain British macam tu. Tengok kan guys. Saya nak cuba dulu, kalau boleh check in, saya check in dulu. Ni lobby dia ke kiri. Room stay sana, bilik cafe dia ada siap cafe lagi guys. Okay, jom, let's go, kita tengok boleh tak check in. Okay, sebelum dia jam. Okay, ni lobby. Wow, bawah ni lah lobby dia. Bawah ni dah lobby dia. Kejap Okay, ini adalah lobby dia, ruang lobby dia. Disediakan welcome drink. Rasa ni air masak, tapi kita boleh minum lah. Ni dia ada plastik sampah kat sini. Okay, ni lah jenis-jenis bilik dia. Kalau korang nak ambil terus dekat website dia pun okey. Hari tu saya ambil dekat Agoda. Ni jenis bilik dia. Bilik kita belum available lagi dalam pukul 2 macam tu. Rasa kita orang pergi makan dululah. Lobby dia cantik. Kita tengok. Dia macam butik hotel kan, cantik tau. Harga dia pun berbaloi-baloi. Okay, jom kita tengok dekat Agoda. Dia punya rate dia 9.2. That's why saya pilih hotel ni. Dan dalam dekat lobby dia ni sangat wangi. Cantik. Kita nak pergi makan, nak cari makan sebab perut macam krukrap. Sini banyak tempat yang boleh OTD lah. Cantik. Dia dekat dengan Lembaga Hasil. Lepas tu kat sini depan dia ni ada kedai elektronik, Sony semua ni. Sini banyak kedai elektronik, kedai perabot lah. Kedai makan ada. Tadi saya ada tengok dekat-dekat ni juga. Okay, jom lah. Kita round-round dulu. Nanti dia akan text WhatsApp kita. Let's go. Sorry, tangan kiri kanan depan belakang. Kanan kaki kita gerak sebab barang banyak. SS. Tolong dek. Sure. Okay. Alright, okay. Sini. Tingkat 3 kan? Right. Sorry lah. Tingkat 2 Okay. Tingkat 2. Tak ada. Tadi tak ya. Ke depan je. Dia kena scan ke depan tadi. Yang ni dah tak bayar dah. Sebab dia dah scan ke depan tadi. So dia hanya ada G1 dan 2. Okay, let's go. Sorry lah guys, kalau tak clear sangat sebab kiri kanan depan belakang kita orang kena bawa luggage. Cantiknya. Okay dah. Tara, this is our room 307. Semua buka dulu. Bilik ni katil queen, dia ada, yang best ni dia ada 4 bantal. 4 bantal ya. Katil kat sini. Okay, ni macam cermin kosong, ada dinding. Saya pun tak ingat dah saya ambil view ke tak. Macam gitulah, tapi tak apa. Okay, sebelah katil ni dia ada sediakan telefon. Lepas tu kat sini adalah untuk call lah. Call front office. Lepas tu ni ada remote. Ada bagi nota dan pen. Kat bawah ni umbrella dengan hair dryer ya. Umbrella dengan hair dryer. Bawah ni disediakan sleeper untuk 2 orang. Wow, bilik ni mula-mula kita masuk memang wangi sangat. Memang saya suka bilik yang bila kita masuk tu tak bau asap rokok ke, memang wangi bilik ni. Okay, now bilik ni nak kata besar tak juga, dia sederhananya. Tapi ialah sebab mungkin barang kita orang banyak kan. Jadinya macam itulah. Okay, jom kita review. Berhadapan dengan katil kita ada meja study ni. Meja study ni dia ada kerusi macam biasalah. Okay,
dan ada plastik sampah. Okay, kat sini laci dia kosong. Ni. Okay. Dari semula ada tisu. Ini macam biasalah. Kalau kita nak minum dekat minibar dia, kena bayar lah. Cuma air mineral ni je yang dia bagi free. Pandai dia selalu letak KitKat. Kalau budak-budak memang confirm nak. Dia kata dia ada kopi O, sabati macam biasa dan plug untuk cerek ni. Cerek pun disediakan. Dekat atas ni ada lampu tadi lah. Tutup atau buka boleh. Okay, sebelah ni pula kita ada, dia sediakan safety box. Safety box ni besar juga tau. Bawah ni ada mini peti ais. Yang tu jangan usik, kalau korang minum kena bayar. Okay. Alright, kat atas ni adalah tada! Ada hanger, ada 1, 2, 3, 4 hanger tempat letak baju-baju lah kat sini. Macam ni. Cantik. Di sini ada TV dia macam besar juga ni. Nanti kita tengok TV dia okey tak, channel dia lulus tak. Yang menarik sekali kalau kita tengok kan, ni bilik dia kan. Okay, tada, kat sini sinki dia ada kat luar. Okay, jom kita tengok. Dia ada bagi kita sabun. Yang ni kita kena minta lah. Kalau kita nak set semua ni, set untuk shaving ke, shower cap ke, kena minta. Dia bagi dua tuala kecil. Apa yang aku cakap ni. Lepas tu ada cawan 2 dan yang paling cantik adalah ni. Dia ada cermin ni, kita tekan macam ni. Menyalalah lampu yang cantik ni. Cantik kan? Okey, tutup balik. Alright. Bawah sinki ni ada apa ya? Kita buka je. Bawah sinki ni tak ada apa-apa, kosong. Kosong je guys. Okey, jom kita check bilik air pula. Sebelum nak masuk bilik air, dia ada ni lah tempat kita letak barang-barang. Okey, next kita nak masuk bilik air dia. Okey, bilik air dia, jom. Kita tengok dia dah bagi tak shower gel semua. Kalau tak bagi memang confirm kita kena minta. Okey. Tara, ya Allah cantiknya bilik air dia. Ni style putih ni. Dia punya marble dinding ni putih. Cantik, bersih guys. Okey, bilik air dia simple tapi cantik. Memang modern. Dia sediakan dua tuala dewasa. Ada pipe, jangan risau. Sebelah tu ada tong sampah berplastik dan sediakan juga tisu untuk kita. Okey, kebersihan bilik air dia tip-top. Dan tada! Inilah bilik mandi dia. Okey, bilik mandi dia ni ada disediakan tempat kita sangkut tuala 2 macam tu. Dan tada! Bilik mandi dia macam yang hotel-hotel sebelum ni lah. Hotel sebelum ni kita stay kat The Stanton City kan. Dia ada ni je. Dia tak ada shower rain. Tu tak ada. Jom kita tengok, kita masuk Kena hati-hati. Okey, dia ada air panas ataupun sejuk. Alhamdulillah. Dah ada shower gel dia kat sini. Jadi ni tak perlulah kita nak minta dekat front desk lagi. Okey, jom. Yang ni, pintu mandi dia ni boleh tutup. Jangan risau. Takut nanti tempias air-air tu kan. Boleh tutup. Okey dah, inilah keseluruhan hotel. Butik hotel yang kita stay di KK pada hari ini. Nak tahu conclusionnya okey ke tak? Nanti kita akan bagi tahu di akhir video ini. Okeylah, saya pun dah penat. Kadang-kadang kalau saya macam review mengah-mengah tu mungkin saya dah penat lah. Okeylah, tak apa. Enjoy my video. Sekejap lagi saya akan sambung lagi jika ada lagi yang saya nak review. Okay, bye-bye. Dah pukul 9 pagi. Kita dah nak check out sebab kita dah ada destinasi seterusnya. Okay, hotel ni selesa. Walaupun hotel, butik hotel, tapi dia sangat selesa dan modern Tengok cantik kan. Dia punya soundproof dia tu tak berapa soundproof lah. Kalau contoh orang bercakap ke memang dengar. Tapi untuk keselesaan di KK, di hotel di area KK ni boleh. Kalau kita nak bajet, nak selesa, nak tidur dengan selesa, bersih, tip-top, datanglah ke hotel ni. Hotel ni tak silap saya RM150 ke bawah juga. Memang bajet sangat. Hari ni kita nak pergi ke KK Airport lagi. Tapi macam tu lah. Berat. Beg kita dua-dua berat.
Lift dia macam ni lah. Okay, jom kita pergi ke lobby J. Nak check out dah. Kita nak ambil balik kita punya deposit dan bagi kad dia lah. Alright. Lift dia pantas juga sebab dia tingkat dia tak banyak. Okay, let's go. Okay, jom. Gonna press here. Tak boleh lah, kena salah seorang. Buat. Okay. Macam gitu sikit. Sorry lah kalau-kalau sebab kita tak ada assistant ni. Semua kita. Okay, jom. Ambil lah. Kat sini tak dibenarkan untuk bawa durian, mangosteen. Kalau korang nampak lah. Rasa macam tak nampak kot. Okay, jom. Kita nak pergi ke lobby untuk kita ciao. Okay, kejap kita nak betulkan. Alright, ni lah hotel dia. Cantik hotel dia. Dan lepas kita check out, dia ada bagi souvenir, luggage tag cantik. Dan juga duit deposit kita lah. Tadi sini depositnya 100. Kalau contoh korang nak lepak-lepak kat sini, kafe dia pun ada juga ni. Kafe dia. So kafe dia buka daripada pukul 7 hingga pukul 10 malam. So bolehlah lepak-lepak minum kopi ke apa kan. Kita sedang menunggu Grab. Kita akan pergi ke airport. Airport dia tak jauh sangat lah, dalam 8 hingga 10 minit kot daripada standard hotel ni. Sangat berbaloi-baloi lah. Duduk stay kat sini dengan murahnya, dengan selesanya. Wah. Kita dah datang dah kita punya Grab. Kat sini mudah je. Kalau tak sewa kereta, korang boleh guna Grab saja. Sini Grab dia macam 24 jam. Meriah. KK ni, okay? Korang, jom. Ikut saya ke next destination. Oh, okay, sorry, silap. Okay, jom. Bye-bye, KK.